Oh, dia keluar sikit je. Dia punya lebih je. Yes. So apa yang kita nak buat hari ni, Ini adalah plate standard kita. Beli dengan dealer, dia taruh lah segala stiker dia. kita tengok satu design dekat TikTok tu lawa. So kita nak order dekat dia, tapi dia dekat Melaka, kita dekat Perak, so agak jauh. Buat design tu harga 30. Dekat kedai ni kita buat 45. Tapi okey lah, sebabnya mengambil ke post dan sebagainya kan. Design zone test 368 tanam dekat bawah, dan kita pakai nomor plate standard lah. Frame saja macam lain sikit lah. Oh, dia keluar sikit je. Dia punya lebih je. Yes. Okay, siap. So ini plate depan, tampal dekat sini nanti, ataupun dekat sini. Kita nak tukar windshield dulu. Windshield ni kita nak tukar, kita tengok Empire nanti, tukar windshield yang smoke sikit, baru kita tampal dia punya nama plate depan. Inilah kejadian dia. Alright, so Oh my god. Wow. tanam ni akrilik ni ZTS 38G. Cuma yang tak apa nak cantiknya sebab dia ada kelebihan ni, nampak? Nak kena cari frame yang kecil sikit lah. Kena cari yang pendek sikit supaya dia tercover, ataupun besarkan dah tak boleh kan. Kita apa-apa pun kita cari lain. Dia punya frame yang belakang tu kita selesaikan masalah ni. Apa-apa cuma depan kita akan ganti nanti kemudian. Alright, cukup untuk kali ni. Stay tune.